Lalu pemuda ni pun sampai di depan Dajjal. Bila sampai di depan Dajjal, Dajjal pun tanya dia, kenapa kau tak beriman dengan aku? Aku ialah Tuhan kamu. Maka pemuda ni kata, kamu adalah penipu, Dajjal yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Dajjal pun kata, lentangkan dia. Aku akan belah badan kamu jadi dua. Lalu Dajjal mengeluarkan senjata dia. Wallahu a'lam. Senjata apa tak tahu. Dia belah badan budak tu. Badan pemuda beriman. Lalu bahagian kanan terpelanting, bahagian kiri tubuh pemuda beriman itu terpelanting ke sebelah sana. Ni bukan magic, terpelanting. Dajjal ni dia lalu di tengah-tengah terbelah tu, dia lalu. Kemudian dia berpusing kepada pengikut dia. Ara'aitum, dia tanya, in ahyaituhu, sekiranya aku boleh menghidupkan dia ni, ma ra'yukum, apa pandangan kalian? Pengikut Dajjal kata, setentunya kamu memang Tuhan. Lalu Dajjal pun kata kepada tubuh lelaki tadi, Dajjal pun sebut kepada tubuh lelaki tadi satu kataan je, qum, iaitu bangun. Lalu bercantum badan tadi. Bila pemuda beriman tadi buka mata, Dajjal pun pergi kepada pemuda tadi. Dajjal pun kata, tadi aku bunuh kamu, kamu mati. Sekarang aku hidupkan kamu. Bukankah aku Tuhan? Pemuda beriman tadi kata, aku bertambah yakin memang hang Dajjal.